Hello, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Hari ini saya nak kongsilah berkaitan dengan peranan ibu bapa lah dalam mendidik anak-anak, dalam membentuk pemikiran anak-anak, dalam membentuk tingkah laku anak-anak. Tuan-puan, saya percaya hari ini ramai ibu bapa hari ini yang memberikan dan menghadiahkan setiap anak-anak ada handphone. Saya pastilah ramailah daripada kita yang memberikan handphone kepada anak-anak dengan alasan tujuan kononnya mudah untuk berkomunikasi, ataupun tujuan nak menggembirakan dia, ataupun bagi tujuan untuk kononnya mudah untuk dia belajar dengan teknologi digital pada hari ini. Tak apa, terulang pada tuan-puan, tapi untuk saya memang tak adalah untuk anak-anak saya setakat ni kita tak beri. Saya dan isteri memilih untuk tidak memberikan anak setiap orang handphone buat masa ni sehingga umurnya 18 tahun ke atas. Ini prinsip yang saya adalah. Jadi tak apalah kalau tuan-puan memilih untuk memberi, it's okay, tak ada masalah. Itu hak tuan-puan, ataupun itu tuan-puan mungkin ada justifikasi peribadi masing-masing. Cumanya nasihat saya adalah kanak-kanak ni adalah kanak-kanak maksudnya dia tidak boleh menguruskan diri dengan baik. Jadi bila tuan-puan berikan handphone kepada dia, berikan laptop ke, berikan dia tablet ke, maka setiap ibu bapa harus memantau apa yang dilihat, apa yang ditontonnya, apa yang dilihatnya, apa yang ditirunya, apa yang berlaku dalam conversation antara dia dengan rakannya dalam WhatsApp group ataupun dengan gurunya. Maka harus dipantau setiap hari, tak boleh lepas. Ada kadang-kadang mungkin tuan-puan diberi ujian dengan anak-anak yang kita anggap sebagai budak cerdik lah, ataupun kanak-kanak yang suka belajar. Dia licik tapi sebenarnya dia licik. Dia kata nak belajar, tapi dalam masa belajar betul dia belajar, tapi dalam masa yang sama dia tengok juga perkara-perkara yang tidak sepatutnya dia tengok sebagai seorang anak ataupun seorang pelajar. Contoh tengok video TikTok, tengok pula anime-anime yang mungkin seksi, yang tidak ada bersifat education, yang hanya bersifat hiburan, yang boleh merosakkan cara berfikir, yang akhlaknya dan sebagainya. Jadi tuan-puan, maka saya sarankan tuan-puan sentiasa melihat, sentiasa semak, sentiasa tengok handphone anak masing-masing. Biar hari ini kita penat, jangan kita dah kita akan sedih dan kecewa bila dah terlambat, bila kita dah tak kawan. Jadi janganlah, kita belajarlah daripada filem Anakku Sazali. Kalau 20 tahun yang lalu bapa tidak manjakan Sazali mungkin tak akan jadi macam ini. Jadi sebenarnya cerita tu pengajaran, cuma kita nak ambil pengajaran ataupun tidak saja. Allahu a'lam. Sekian saja. Bye bye, selamat datang insya-Allah. Moga ada manfaat bersama.